Xi membawa kekacauan ke dalam China kerana syak wasangka mengenai persenjataan semula Iran tiba tepat di tengah-tengah lawatan Donald Trump ke Beijing. Pada hari Khamis, 14 Mei 2026, tekanan tertumpu kepada Xi Jinping pada saat yang paling sensitif. Sementara Trump berunding secara bersemuka dengan pemimpin China itu, maklumat baru muncul bahawa syarikat-syarikat China telah membincangkan penjualan senjata kepada rejim Iran dan cuba menggunakan laluan tidak langsung untuk menyembunyikan asal-usul bahan tersebut. Washington sudah pun memberi amaran bahawa Beijing boleh menghadapi akibat yang serius jika senjata buatan China sampai ke Iran. Dan kini, syak wasangka ini menjadi perangkap politik terhadap Xi. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan standard credibility Muson Alvis. Tuduhan yang meletakkan China di tengah-tengah krisis ini adalah mudah. Iran sedang cuba memulihkan kekuatan tenteranya selepas serangan yang dialami dalam peperangan. Dan Beijing muncul sebagai salah satu saluran bantuan. Ini bukan sekadar perdagangan biasa. Apa yang dipertaruhkan melibatkan sistem pertahanan udara, komponen untuk drone, alat ganti berkaitan peluru berpandu dan laluan yang digunakan untuk mengelak sekatan. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat menyatakan pada bulan April bahawa rejim Iran berusaha membina semula keupayaan pengeluaran peluru berpandunya dan pada masa yang sama, Washington cuba menghabiskan stok tersebut. Pada bulan Mei, Jabatan Negara juga mengumumkan sekatan terhadap entiti yang berkaitan dengan program drone dan peluru berpandu balistik Iran. Dan di situlah masalahnya untuk Xi. China telah cuba memasuki krisis ini dengan menampilkan diri sebagai kuasa yang rasional, mempertahankan kestabilan dan perdagangan yang selamat. Namun, apabila timbul syak wasangka mengenai pembekalan ketenteraan kepada Iran, Beijing tidak lagi kelihatan sebagai orang tengah. Sebaliknya, kelihatan seperti penaja tidak langsung kepada penentangan Iran. Jika Xi mahukan kestabilan di Selat Hormuz, mengapa syarikat-syarikat China membantu rejim yang telah menjadikan laluan itu sebagai alat pemerasan? Iran, menurut penilaian yang dipetik oleh media antarabangsa, masih mengekalkan sebahagian penting keupayaan peluru berpandunya walaupun selepas serangan yang dialami. Terdapat laporan bahawa Teheran telah mengekalkan kira-kira 70% daripada asnal peluru berpandu dan pelancar mudah alihnya, selain masih mempunyai akses kepada sebahagian besar kemudahan bawah tanah. Komando Pusat Amerika membantah angka yang lebih tinggi dan mengatakan bahawa beberapa anggaran tidak tepat, tetapi tidak menafikan bahawa Iran masih mempunyai keupayaan penting yang tersembunyi di dalam struktur bawah tanah. Inilah perkara yang menakutkan Washington. Jika Iran masih mempunyai peluru berpandu dan menerima bantuan luar untuk menggantikan kerugian, gencatan senjata hanya akan datang. Uma pausa para o regime respirar. Letupan yang direkodkan di Shiraz juga termasuk dalam suasana penuh syak wasangka ini. Dalam berita yang tersebar, bandar itu dikaitkan dengan struktur ketenteraan, kemudahan bawah tanah dan stok penting untuk program Iran. Reuters melaporkan bahawa Iran telah membenarkan laluan kapal-kapal tertentu dari China melalui kawasan itu selepas mencapai persefahaman dengan Beijing mengenai protokol pengurusan laluan tersebut. Ini berlaku ketika Trump serta Xi membincangkan keperluan untuk memastikan Selat Hormuz kekal terbuka bagi pengangkutan tenaga. Tafsiran politiknya sangat buruk bagi Xi. China perlu memastikan minyak terus mengalir, perlu memastikan laluan perdagangannya tidak lumpuh dan perlu mengelakkan krisis Iran daripada meruntuhkan ekonominya sendiri. Rumah Putih dan Beijing telah bersetuju bahawa tiada negara boleh mengenakan tol di Selat Hormuz, menurut maklumat yang diberikan oleh Jabatan Negara kepada Reuters. Persetujuan ini menambah lagi dilema China. Jika Beijing bersetuju bahawa Hormuz mesti kekal bebas, adalah sukar untuk mempertahankan pada masa yang sama sebarang bantuan ketenteraan yang menguatkan kedudukan Iran di laluan yang sama. Satu lagi perkara yang menjadi kekangan kepada Xi, struktur perdagangan antara China dan Iran itu sendiri. Washington telah mengumumkan sekatan baharu terhadap rangkaian yang terlibat dalam penghantaran minyak Iran ke China, melibatkan individu dan syarikat di Hong Kong, Emiriah Arab Bersatu dan Oman.
Keputusan penghantaran ini dibuat selepas tindakan diambil terhadap individu dan syarikat yang membantu pembelian senjata Iran serta komponen yang digunakan dalam drone dan peluru berpandu balistik. Maksudnya, masalah ini adalah satu sistem lengkap yang melibatkan minyak, wang, alat ganti, orang tengah dan laluan yang dirancang untuk memastikan rejim Iran terus hidup di bawah tekanan. Tetapi perkara yang mengubah suasana ialah tuduhan bahawa China membantu Teheran membina semula kekuatannya. Trump tiba dengan kelebihan kerana dia boleh berkata, dunia sedang melihat. Jika China mahu dilayan sebagai kuasa yang bertanggungjawab, ia perlu berhenti bertindak sebagai tempat perlindungan kepada rejim yang mencabar laluan global dan menggunakan milisya, drone serta peluru berpandu sebagai alat tekanan. Sejarah menunjukkan bahawa masalah ini bukan bermula hari ini. Dalam perang Iran-Iraq, China sudah pun membekalkan peluru berpandu anti kapal kepada Iran termasuk Silkworm. Pada tahun 1987, senjata-senjata ini telah digunakan dalam serangan ke atas kapal-kapal di Teluk, termasuk kapal yang berkaitan dengan Amerika Syarikat dan Kuwait. Reaksi Amerika Syarikat sangat tegas dengan tekanan diplomatik dan sekatan ekspor teknologi ke Beijing. Apabila China membekalkan senjata kepada Iran di kawasan yang sensitif, masalah itu tidak hanya terhenti di Tehran. Ia kembali kepada Beijing sebagai kos diplomatik, ekonomi dan ketenteraan. Perbandingan ini membantu memahami neraka politik yang sedang dihadapi oleh Xi sekarang. Pada masa lalu, Beijing boleh menafikan, meletakkan kesalahan kepada orang tengah dan mengatakan bahawa mereka tidak mengawal keseluruhan laluan senjata itu. Hari ini, dengan satelit, penjejakan maritim, sekatan keuangan, perisikan sumber terbuka dan tekanan langsung daripada Trump, ruang itu menjadi semakin kecil. Jika syarikat-syarikat China menggunakan negara ketiga untuk menyamarkan penghantaran senjata, Rumah Putih boleh menjadikan itu sebagai bukti niat jahat. Jika Xi cuba menjauhkan diri, dia akan membuat Iran marah. Jika dia melindungi Tehran, dia akan berhadapan secara langsung dengan Washington di tengah-tengah krisis tenaga. Negara-negara lain sudah pernah merasai tekanan seperti ini apabila mereka memutuskan untuk menyokong rejim yang terasing. Korea Utara telah dikepung oleh sekatan kerana menjual teknologi ketenteraan dan peluru berpandu. Rusia telah membayar harga politik dan ekonomi apabila memperdalam kerjasama ketenteraan dengan Iran dalam bidang drone dan peluru. Rangkaian Iran sendiri telah mengalami tamparan berturut-turut apabila laluan minyak, alat ganti dan pembiayaannya didedahkan oleh Washington. Perbezaannya sekarang ialah China jauh lebih besar daripada pelaku-pelaku tersebut, sangat bergantung kepada perdagangan global dan tidak boleh bersembunyi di sebalik imej negara kecil yang tertekan. Beijing mahu memimpin dunia, tetapi kepimpinan datang dengan tanggungjawab. Sebab itulah syak wasangka tentang penghantaran senjata ke Iran menjadi sangat berat. Rejim Iran bukan sekadar membuat pembelian biasa. Mereka cuba untuk terus bertahan daripada sekatan ketenteraan, memulihkan keupayaan serangan dan mengekalkan kuasa ugutan ke atas Selat Hormuz. China, jika dilihat sebagai pembekal nafas baru itu, akan menjadi perhatian sebagai pihak yang aktif dalam krisis ini. Dan Trump menggunakan perkara ini untuk memanfaatkan mesyuarat itu bagi menekan Xi. Jika Beijing mahukan minyak, pasaran dan kestabilan, ia perlu memilih antara perdagangan global dan tindakan berisiko Iran. Sekarang, langkah seterusnya mesti melalui 3 bahagian. Yang pertama ialah diplomatik, dengan Trump menekan Xi semasa lawatannya sendiri ke Beijing. Yang kedua ialah ekonomi, dengan sekatan baru terhadap syarikat, bank, pengendali maritim dan perantara yang berkaitan dengan Iran. Yang ketiga ialah ketenteraan, dengan Amerika Syarikat mengekalkan pengawasan ke atas kapal, laluan alternatif dan kemudahan Iran yang mencurigakan. China mungkin akan cuba melengahkan masa, menafikan penglibatan secara langsung dan meletakkan kesalahan kepada syarikat swasta. Tetapi krisis itu sudah berubah tempat. Neraka yang sebelum ini kelihatan berada. Em Teherã chegou a Xi Jinping. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda dapat lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.